Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua anak-anak. Baiklah, pada hari ini pembelajaran online kita ialah subjek reka bentuk dan teknologi. Saya Cikgu Nur Wahidah binti Hashim, boleh panggil saya Cikgu Wahidah, akan mengajar kamu subjek reka bentuk dan teknologi insya-Allah sepanjang tahun ini bagi tahun 4 ya. Jadi di sini cikgu ingin maklumkan bahawa untuk subjek reka bentuk dan teknologi ini kita memerlukan 2 buah buku sahaja ya, tak perlu banyak. Yang pertama, buku teks bagi reka bentuk dan teknologi seperti yang dipaparkan di video sekarang, dan juga satu lagi adalah buku tulis pendek berwarna coklat sebagai buku nota ataupun buku latihan ya. Jadi buku nota pendek ini ada yang telah beli di kedai buku dan ada yang masih belum beli ya. Jadi kepada yang masih belum memiliki buku reka bentuk dan teknologi, kamu boleh menggunakan buku tulis yang ada pada tahun lepas. Yang tidak digunakan ataupun boleh tulis di mana-mana buku yang tahun lepas ya. Jadi bagi memudahkan pembelajaran kita, sebelum memulakan kelas reka bentuk teknologi, cikgu minta kamu sediakan 2 buah buku tersebut, iaitu buku teks dan juga buku pendek, buku tulis ya. Okey. Baik, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama, iaitu tajuk keselamatan bengkel ya, tajuk keselamatan bengkel. Dan cikgu pasti bahawa semua murid tahun 4 masih lagi belum memiliki buku teks RBT ya. Jadi jangan rusing, cikgu telah menyediakan buku teks secara online dalam video ini supaya kamu dapat buat rujukan ya, dan mendengar penjelasan daripada cikgu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tajuk keselamatan bengkel. Walaupun kita berada di rumah dan kita tidak berada di bengkel, tetapi kita perlu mengetahui peraturan-peraturan yang perlu kita ikut supaya tidak berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan yang tidak diingini ketika kita berada di dalam bengkel nanti ya. Okey. Seperti yang cikgu beritahu di awal tadi ya, kita perlu mematuhi peraturan bengkel supaya kita dapat mengelakkan diri kita dan juga rakan-rakan lain daripada berlaku sebarang kemalangan ataupun kecederaan yang tidak kita ingini semasa kita melakukan aktiviti ataupun kita melakukan apa-apa sahaja projek di dalam bengkel ya. Jadi ada 6 peraturan yang kita perlu patuhi ya sebelum kita memasuki bengkel ya, dan juga selepas kita mematuhi bengkel. 6 sahaja. Pada hari ini kita akan belajar 6 peraturan tersebut ya. Baiklah, yang pertama ialah patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel ya. Di dalam bengkel RBT kita ada beberapa papan tanda keselamatan untuk mengingatkan kita sentiasa ya, supaya kita patuhi papan tanda dan patuhi keselamatan yang kita perlu ikut ya. Baik. Yang kedua, kita perlu buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Ya, kenapa kita kena buka tingkap dan juga pintu dan kipas ya. Kipas pun kita kena buka. Kenapa kita kena buka pintu, buka tingkap,
buka kipas ya, supaya pengaliran udara yang bersih masuk ke dalam bengkel ya. Selepas kita keluar, kita tutup pintu, tutup tingkap, tutup suis kipas. Jadi mungkin ada bahan-bahan kimia yang ada di dalam bengkel, dia meresap ke dalam udara ya, jadi kita dapat singkirkan dan kita dapat mengalirkan udara yang bersih masuk ke dalam bengkel RBT. Peraturan yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti ya. Jadi lepas kita buat aktiviti, kita buat projek, jangan kita biarkan meja kita ataupun kawasan kita ataupun bengkel tersebut tidak bersih ya. Jangan tinggalkan keadaan bengkel dalam keadaan yang kotor dan tidak bersih. Nanti banyak haiwan-haiwan lain yang datang, tikus ke apa ke datang, menambahkan lagi kerosakan dalam bengkel RBT ya. Okey ya, maaf ya. Okey, kita pergi kepada peraturan yang keempat. Okey, peraturan yang keempat ialah kita letakkan beg di tempat yang disediakan ya. Kalau kita bawa beg daripada kelas, kita nak masuk ke bengkel RBT, kita kena letakkan beg di tempat yang telah disediakan ya. Untuk apa? Supaya kawasan bengkel ataupun laluan bengkel itu tidak terhalang ataupun dihalang laluannya, dan memudahkan orang lain untuk laluan tersebut ya. Jadi susun kemas-kemas, letak di tempat yang sepatutnya. Okey. Baik, yang keempat, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru ya. Maklumlah di bengkel RBT itu banyak alatan-alatan yang tajam, yang agak berbahaya, yang boleh mendatangkan kecederaan mungkin ya. Jadi kena minta kebenaran guru ataupun atas arahan guru, barulah kita boleh menggunakan peralatan tersebut ya. Ada gunting, ada pisau, ada kapak dan juga banyak lagi peralatan-peralatan lain ya. Jadi pastikan guru memberi arahan atau kebenaran, barulah boleh gunakan. Dan yang terakhir sekali, yang keenam ya, peraturan yang keenam, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel ya. Jadi kita kena patuhi arahan, apa yang cikgu maklumkan kita kena dengar, kena take note dan kita kena ikut sebelum kita masuk ke dalam makmal ya. Jadi untuk hari ini kita belajar 6 peraturan yang perlu kita patuhi sebelum, semasa dan selepas kita masuk ke dalam bengkel RBT. Jadi setelah kita tahu 6 peraturan ini, cikgu tugaskan kamu untuk buat peta minda dalam buku nota pendek kamu. Jadi cikgu akan serahkan dan akan berikan contoh kepada kamu di dalam grup WhatsApp. Jadi kamu boleh tengok